Oh, orang Simpang Renggang, korang sorok kat mana kedai ikan bakar yang padu ni? Takkan makan seseorang je. I kasih pecah rahsia dekat I ikan bakar Simpang Renggang. Antara menu killer kat sini siakat terima dia memang masak-masak manis cukup kek. Sekali makan memang bertambah-tambah nasi, tak cukup satu pinggan. Lepas tu datang pula ikan bakar, warna dia pun mengancam sungguh. Bau dia memang sungguh menyengat. Lepas tu pura dengan air limau memang kenalah dengan tekak. Memang ngam makan panas-panas masa hujan ni. Lepas tu kan dekat sini ada siakat 3 rasa. Korang boleh tengok warna dia pun pekat. Memang sangat mengancam. Rangut dekat luar, lembut dekat dalam. Rasa dia pun sangat juicy. Takkan dah tengok je, kenalah try. Datang dekat sini jangan lupa pula order sotong celup tepung. Dorang memang ranggut betul. Yang selalu fame masak celup tepung macam I ni memang wajib order je dekat sini. Dan udang soto egg yang bersalut kuning telur masin ni pun memang sangat menyelerakan. Okey, kesian kerja keras lapar, so bagilah dia chai. Lepas tu dekat sini ada kaunter ulam-ulaman yang sangat segar. You all boleh pilih kuah yang korang nak. Anak suka makan sup kan? Jangan lupa makan dekat sini order sup bola panas. Korang nak order air sejuk ke air panas, dekat sini pun ada I pilih air sangkui untuk pasangkan tekak yang dah haus ni. Biasa orang tua pula suka kopi panas. Macam tu Leo kat tunggu apa lagi? Jom ajak family atau member sebu dekat ikan bakar malam ni juga.